Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput-jemputlah subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Tora datang lagi. Syahbar Tahniah Amin ucapkan pada hari ini ya. Wow, pembayaran-pembayaran mula disalurkan. Syahbar Tahniah 9 hari bulan Januari. Inilah untuk anda. Jom kita mulakan penerangan penuh. Pada hari ini, sudahkah anda menyemak di portal ataupun di laman web ataupun di aplikasi mykasih.com.my? Okey, kalau belum, semak segera. Adakah sudah ada kemasukan SARA ke dalam akaun MyKasih anda? Okey, sekiranya ada, maka anda bolehlah menggunakannya. Okey, jadi Syahbar Tahniah Amin ucapkan kepada semua penerima sumbangan asas rahmah bulan Januari 2026 untuk kategori isi rumah dan warga emas tiada pasangan. Hari ini kemasukan untuk anda. Jadi apa yang anda perlu lakukan sekarang adalah buat semakan kemasukan dan bolehlah mula berbelanja. Okey, manakala untuk golongan bujang, sabar, pembayaran untuk anda adalah pada 16 Januari 2026. Itu untuk golongan bujang. Okey, jadi untuk penerima SARA bulanan, okey, pada pembayaran pertama bersempena dengan tahun baru ni, ianya diasingkan manakala untuk bulan-bulan seterusnya anda akan menerima pada setiap satu hari bulan sama ada isi rumah, warga emas dan juga golongan bujang semuanya akan bersatu pada satu hari bulan tiap-tiap bulan bermula bulan Februari. Syahbar Tahniah Amin nak ucapkan dan selamat menggunakan SARA anda. Dan pada hari ini juga pembayaran yang seterusnya yang akan diberi adalah pembayaran bantuan bulanan JKM. Segala bantuan bulanan JKM dalam pakej lengkapnya, bantuan kanak-kanak, bantuan OKU terlantar, bantuan OKU tidak berupaya bekerja, allowance pekerja OKU, bantuan warga emas, bantuan apprentice dan juga bantuan OKU tidak berupaya bekerja dan segala-gala pembayaran yang melibatkan bantuan bulanan JKM bermula pada hari ini. Okey, jadi kemasukan macam biasa, sabar nantikan ianya mengikut giliran. Sekiranya anda belum dapat, sabar. Okey, ianya bermula hari ini dan ada yang akan mula menerimanya dan akan ada yang menerimanya lewat dan ia akan berakhir sekitar melepasi pertengahan bulan Januari ini. Jadi Syahbar Tahniah juga Amin nak ucapkan kepada kesemua penerima bantuan bulanan JKM pada hari ini juga ianya bermula. Syahbar dan Tahniah. Ada lagi. Baik, bagi pengguna kenderaan diesel yang berdaftar atas persendirian, kenderaan lori kecil, van, kenderaan pacuan 4 roda dan sebagainya yang telah pun mendaftarkan untuk mendapatkan bantuan tunai subsidi diesel Budi Manani, hari ini juga pembayaran untuk anda 9 Januari 2026. Syahbar Tahniah sebanyak 200 akan dikreditkan ke dalam akaun bank anda. Okey. Jadi bagi yang memiliki kenderaan diesel, maksudnya kenderaan diesel yang yang didaftarkan atas nama anda sendiri untuk kenderaan persendirian, motosikal diesel tak boleh. Anda bolehlah memohon kerana permohonan masih lagi dibuka dan untuk tahun 2026 pembayaran diteruskan skim ini diteruskan jadi untuk mendaftarkan diri sekiranya ada memiliki kenderaan diesel, ayo daftar di budidiesel.gov.my untuk mendapatkan bantuan tunai subsidi diesel Budi Manani. Okey, jadi program ini hanya untuk Semenanjung saja kerana di Semenanjung harga diesel telah pun dihapuskan subsidinya. Okey, dan untuk Sabah dan Sarawak, subsidi di Sabah dan Sarawak untuk diesel masih lagi diteruskan dengan harga subsidi. Jadi tak perlu untuk Sabah dan Sarawak. Untuk Semenanjung saja permohonan ini dibuka dan dibayar kepada pengguna kenderaan diesel di Semenanjung saja. Maka Syahbar Tahniah kepada kesemua penerima sama ada SARA, bantuan bulanan JKM dan juga penerima bantuan tunai subsidi diesel Budi Manani. 3 Tora hadir pada hari ini dan semoga bantuan yang disalurkan ini dimanfaatkan sepenuhnya, digunakan sebaik mungkin untuk kegunaan anda. Tak kira lah untuk tujuan apa sekalipun. Cuma SARA tu memang untuk beli barang-barang keperluan lah. Manakala bantuan JKM anda bebas nak guna untuk pembayaran apa saja.
ya, bil, sewa dan sebagainya. Begitu juga dengan bantuan tunai subsidi diesel. Jadi saya bertanya, Tora datang lagi. Kita jumpa lagi. See you guys. Bye-bye.